By the way, hotel ni just kita macam ni kan. Hair wash. Body lotion ni wangi. Ni dua ni, I think bau dia lebih kepada bau lelaki. Smell so good. Kita ada dua pilihan je. Korang dia actually kan ada 3 pool. Satu pool ni bestnya kita 4 orang semua boleh mandi. Kita boleh main ni. And then another pool and another pool tu sini. Oh, bestnya. Pasal ni kena duduk sini at least 2 minggu. Okay. Ni bawah ni tempat breakfast lah. Actually. Wakil seorang sebab saya nak turun tapi dia jemput kereta. Ini dia bawa kaki 7 tingkat. Dia besar dalam kalori besar kalau masuk kereta. Sekarang kita nak naik cab car. Kita pergi buka. Naik benda dia. Jalan-jalan nanti habis datang sini balik lah. Beli stiker mana-mana kereta boleh turun. Okey. Lekat nak pergi apa kota pun tengok kat depan tu. Depan okey. Kena ais kacang pun dalam tu. Hai. Sejuk-sejuk hari ni tak apa nak panas. Pada jeep binti belakang tu je. Nanti nak balik pokok dia orang. Kau dia kena nanti. Ada. Crazy lah people tu dia. Boleh insya-Allah. Dan pun naik. Many flavor. Kopi lah, kopi. Tapi flavor tu. Betul lah. Dia pergi satu cup tu masanya RM5. Okey lah. Worth lah. Okay, so we go here. 1, 2, 3. So kita kena mendaki sikit lah macam hiking ke David ni. Ais. Oh. Whipping. Ya. Kaya pondra pena. Kaya itu.
Kau tak silap hati lah. ambil gambar kat ni. Hati asal tu. Ni dah Penang guys. Sejuk hari ni cuacanya. Sangat sejuk. Kita di top Penang. Hello. Kita ini. Kita kat sini guys. Abang. Dah sampai ke? Okay, ice chocolate. Jangan malukan mak dah potong tengah. Kau letaklah batu. Mikael. Guys, we have the what is this? Salmon with pesto. What's that, Mansha? Mashed potato. Salmon ni. Yeah, I can view. Kita tak boleh basuh basuh ni. Alah, yang makan tu. Sumpah. Yang hitam yang bulat tu. Yang saya minta lo. Tak, nak beli jeruk. Tak orang baju tapi ambil kat bawah je sekarang. Okay, sedikit ni. Tak kita tunggu dah. Tak boleh simpan terlampau lama. Ada Kedai tu dia kata tak boleh lah. Dah rugi. Besar kan. Jadi bawah dekat area sini adalah bawah. Kalau dekat bawah ni kalau nak pi yang besar punya tempat tu yang banyak pi. Halo. Dah singgah sana. Drive kan? Kalau macam tu guna jambatan yang nombor 2. Kalau duduk Mutiara kilang dia dekat balik pulau. Dan produk semua orang-orang kampung tu yang buat. Yang toke tu ambil tanah dekat situ, bagi orang kampung kerja dekat situ. Buat pula produk daripada situ. Dah cuaca elok tu hari. 2 hari tak hujan ni. Kalau hujan dia mana kita? Dia naik daripada pemandangan Georgetown yang tengok dekat platform view kan. Naik daripada sana. Nanti nanti tu. Sampai tengok dia yang rumah burung kan. Dah biasa kan bawah lah. Corner-corner ni. Belantung dah. Hotel dia tak ada chalet. Hotel. Ada hotel klasik yang tadi kita dapat kereta 4 tunggu tu ada Bellevue Hotel. Tapi yang tu murah sikit tapi segi pun biasa lah. Ada yang luxury punya. Satu malam paling murah RM8. Oh, dia tak ni. Oh, ya ke? Dia bukan hotel, dia macam butik hotel lah dia. Dia ada villa satu. Dalam tu ada 5-6 bilik kan? Menyeramkan tak? Tak, okey. Apa? Ya. Dia dengar cerita. Ada nampak je. Betul-betul. Lagi di hutan tu lah. Sini kalau temperature drop start dalam pukul 5 lebih, dia turun dah. Abang tak pernah tidur atas ni bang? Ha? Tak pernah? No, dulu saya duduk kat atas ni. Oh, ya ke? Dulu ayah saya kerja dekat atas ni. Ada lah quarters. Dia dah sekolah tingkat sekolah kat situ memang naik 6 lebih dah turun lah train tu. 6:30 pagi turun. Okey bang, duduk atas pun. Apa yang beli aircon kan? Dia beli tu. Dia ada 15 tower daripada bawah sampai atas. Kan. Lambat nak siap. Oh, kelak menembak pun dia. Tutup dah.